First time akak pakai kat leher. Mana abang? Jom. Ya. Dah, jom. Wah, dia pure video untuk malam Ayo cuba tengok ya. Betul tak pure video? Okey tak Mas Adik? Okey. Ni berapa lah banyak habis semua. Tapet ni. Betul. Ni memang boleh pusing-pusing bulat. Apa? Kamera ni boleh pusing-pusing macam ni. Ni bulat ni. Ni memang macam ni. Ya, dah ketat dah tu. Okey. Pusing kamera tu depan. Dah. Wow, ada tempat duduk kalau yang tengah menunggu tu. Babai wayap. Di mana lu atas? Tu kat tepi. Semua dekat. Nak angkat. Stroller tak sesuai. Kenapa ikut? Depan tu boleh lah tu. Ya. Wah, ini ada pandang tahu. Oh. Ya. Lagi ibu kat depan. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum wahai juju yang tenang. Kita orang kat bazar MITC. Kalau ikutkan Farah tak ada rasa nak keluar pun sebab Umi Farah masih dekat hospital, dekat ward. Jadi keluar ni pun untuk cari baju anak Farah. Itu saja. Kalau ikutkan tak ada mood pun. Kan mak kita dekat ward, dekat hospital. Jadi korang teruskan minta jasa baik korang, doakan Umi Farah. Dan Farah harap dengan doa korang Allah balas segala jasa baik korang berlipat kali ganda, insya-Allah. Amin. Pantang dengan muzik. Kemudian kalau nak panjangkan lagi, tekan kelabu tu, tarik. Allah.
Baju. Baju raya dia kata. Ya. Kenapa? Ada seluar-seluar dia ke apa? Slow ah. Didi tak ada Didi. Jom, jangan dulu. Okey. Dia dah pandai tengok baju raya. Dia dah pandai tengok baju. Cantik. Putih. Dengan hijau lembut. Kalau ikutkan kata doktor semalam Umi Farah boleh keluar. Tapi hari ni pun adik Farah kata belum boleh lagi. Korang teruskanlah, minta jasa baik korang doakan Umi Farah, okey? Allah je lah maha mengetahui macam mana perasaan Farah. Ya, cantik, barakallah. Okey. Masya Allah. Lawa. Barakallah. Berapa dia? Budak ni? Sulam. Sulam. Ya. Okey, dek. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Jom. Man, meh. Awak pula bawa beg. Beg comel tu. Kau ingat awak pakai. Kasih Man. Cantik serondon mak dengan anak hijau. Hijau lembut kan? Ya, ni putih. Putih dengan hijau-hijau lembut peach. Ya. Ya, cantik. Ya. Boleh deh. Sorry sebab kadang Kak Farah kena laju, ada orang kat belakang. Akak belum pernah pakai. Yang leher ni punya selalu akak pakai holder dekat badan perut, diikat kat perut, dekat badan. Yang ni first time abang beli. Yang leher ni daripada tahun 2024 kot, belum pernah pakai. Lawa. Lawa, barakallah. Siapa yang belum bayar zakat sila, okey? Sebab kita tak masuk kat sini dah, kan? Sekali. Ha. Ya. Kalau pergi ke depan. Ya, lagi ramai. Ha. Apa-apa bagi tahu Din. Tapi belum ada baby girl, baby boy. Anak boleh pakai? Boleh lah. Berapa harga ni? Tahu? Dia tanya mana ni berapa harga ni budak ni? Boleh lah. Kita kan jadi macam tu. Dulu ibu baju lelaki pun ibu pakai. Cantik, barakallah. Lawa kan? Nak stanja? Stanja. Hah? Terima kasih. Okey, sama. Amin. Ya? Mickey. Berapa tu? Dia pula dia print macam tu. Ya. Tu
Tak tahulah jap. Ada tulis tak? Masalah tak ada harga. Ya. Dek, dek. Ke kat dalam? Ini berapa dek? Minta maaf ganggu. Ini berapa semua? 10. Ya. Untuk nak beli ke? Kaya. Boleh cari dua line pun. Nak warna Ini apa? tak ada. Yang panjang. Seluar dengan labu. Oh. Ayah nak warna apa? Warna brown tu lawa. Warna tu nak blue tu. Ni. Ha. Lawa. Ni lawa. Alamak, ni ganggu lah. Nak cari umur anak. Macam tu lawa, biru tu. Nak satu ya? Biru tu lawa, dia poket tepi. Untuk anak umur Biru ha, ambil biru lawa. biru berapa? Biru satu. Satu, lepas tu Ada warna lain ke? 3 tahun boleh ke? Anak 3 tahun. Awak nak warna apa? Buka ni ya. Awak nak warna apa? Warna ni lawa. Satu je lah. Ha. Ini tak besar tak kecil pun. Ada jap. Ada saya besar. Ada umur 4 tahun tak jap? Ha? Ah, ni 4 tahun. Oh, paling besar 6 tahun. Ni 4 tahun. Ada yang pattern macam ni tak warna lain tu? Ada pattern macam ni poket tepi. Warna lain tak? Ada warna kuning. Lain? Warna merah tak ada dek? Memang kat situ je. Ni nak. Ambil yang satu dulu. Kan? Dek buka boleh akan nak check dulu. Tu tak nak ambil pun baju macam tu. Baju macam Mickey tu. Mana? Tu, Mickey coklat tu. Boleh tapi awak tak minat dia punya print. Tak ada design lain tak dek yang tu? Ha? Okey. Kejap abang pergi tengok dulu. Ni akak check dulu. Check ibu bagi kat adik ni dulu eh. Okey, baik. Ha. Tak apa, Kudin ikut jalung. Farah dekat sini tapi ingat dekat Umi. Okey dek. Ni okey eh? Akak nak tahu adik pegang dulu okey? Akak dekat sini kat Bazar Aidilfitri. Tapi kepala ingat Umi je. Apa pun Farah doakan yang baik-baik. Comel. Ni comel. Ni printed apa tu? Bawah. Printed macam yang kita punya tahun lepas tu. Ha, tengok saya tak nak lewat. Ha. Jatuh. Dia bagi tahu jatuh. Tolong man. Boleh buat ambil satu pun tu? Ni 3 ke 4 tahun. Ayah. Sekejap. Ayah ni umur anak punya lah. 3 ke 4 tahun. Ni. Tak kadang-kadang tak boleh cari. Habis nak buat apa? Bros okey. Ibu rasa kena try lah. Nak try? Ini 5 Boleh. Ha, tolong adik ni buka. Awak nak warna ni ke? Ha? Nak warna ni ke? Ha, warna ni. Ha. Ni 56. Ha, dia tengok 56 juga. Ni mana? Try tu dulu kot. Ke nak try ni? Sekejap, akak. Dia sayang, dia sayang. Mana? Oh, ada di diam tu lah. Mana? Okey. Oh, try pun. Meh, ibu kena pergi situ. Ah. Apa? Suruh pendek tak apa? Ha. Tumpang dia nak pakaikan adik. Oh. Tak apa. Okey dah. Stop. Okey. Ya, sarung je kan? Mana ya? Ada yang boleh berasuk. Okey. Jap. Muat. 5 saya adik tu. 5-6 eh? Ayah dia memang terror pilih. Berdiri. Ha. Jap. Berdiri. Tengok okey tak? Ni 2 lapis tau. Kan besar tak apa kan? Betul tak? Kan ni pun okey kan? Tak apa.
Sebab dengan ni ada tali lah. Wah. Baju tidur. Didi. Didi cucu jap. Ayah. Ayah. Ni okey bang. 5-6 tahun punya saiz. Ya. Kudin jaga dia. Ya. Kudin jaga dia. Ya? Ya. Mata dia dah kat situ je. Tangan angkat. Ya, buka baju. Sayang, tangan tu jangan keraskan. Kudin pegang adik. Okey. Jap, Kudin pegang. Jap. Duduk diam-diam. Awak tak pakai tali pinggang. Akmal tengok seluar okey tak? Ya? Abang nak baju lain. Jap. Mana ni? Tu ambil. Check dulu. Itu yang paling diminat dia. Ya. Ya. Sekejap, abang cip buka beg. Kalau ada warna banyak benang ke jenis. Tak apa, tu tak ada masalah. Tu lebih tu kita boleh buang. Tengok, jangan koyak. Jahitan terbuka. Tu kita tak. Macam kecil. Kecil. Ya, betul. Ambil saya macam ni kan. Ya. Tapi macam kecil. Kecil. Ini kecil dia. Kecil pun. Dah 3. Ni okey. Ni dah check okey. Ni okey jap. Ibu nak tengok lubang pula. Jojo. Nak. Cantik. Sayang ni tu kecil. Betul ke dia kecil? Jap. Nanti kena try. Dia Dia skuda ni. Lawa, sebab dia lawa. ya. Kan? Ya. Beli dia stokin tinggi ya? Okey lah. Mana Kak Farah try. Seluar besar. Baju kecil. Jadi ada pakai baju tu. Boleh ni Kak Farah rasa? Boleh insya-Allah. Boleh. Insya-Allah kita try. Ya. Cantik Boleh. Ya, alhamdulillah. Jap. Diri. Diri jap. Netes. Tak ada selipar. Jun boleh. Boleh, alhamdulillah. Satu double kan? Ya. Double. Okey, alhamdulillah. Ya. Didi friend. Abang Abang Cik pun kata lawa. Ini sampai balik Didi ni. Ya. Ya. InsyaAllah. Kalau dapat macam saiz yang tadi tu lagi ngam Satu ibu tinggal. Ya ke? Ya. Ya Allah, rezeki anak. Ada satu lagi Miki. Tak payahlah Miki. Betul tengok Miki. Boleh. Ya. Tak, yang ni ambil juga lah. Ya. Kalau kita daripada jauh, kalau beli apa-apa better check. Lubang ke, jahitan ke, korang check. Alhamdulillah. Rezeki anak. Kain bagus ni. Okey dengan harga dia. Meh. Ha? Okey. Alhamdulillah. Seluar pun okey. Tak apa. Ada Miki warna peach ni pun lawa juga betul. Tengok anak Tengok anak tak pakai tali pinggang lagi tu. Okey. Nak bagi kat adik tu. Aku dah tak pakai tali pinggang lagi. Nak pakaikan dulu. Bagi adik tu. Mana? Ni bu, belakang ni. Belakang love ni. Belakang ni lagi. Nampak kan?
Ni besar kan? Ni yang besar okey lah. Sekejap. Ada warna lain lagi? Tak ada, Mickey tak ada. Sebelah ni. Sebelah. Satu-satu dulu. Ni nak tak? Nak. Nak ibu teh check dulu. Oh, mak dia memang kolektor. Semua kat rumah saya je tak boleh nak pakai Mickey. Kalau pakai Mickey jatuh saya punya saham. Tolong buka boleh? Ni tak ada stok baru yang umur 4 tahun? Tak ada? Okey, tak apa. Okey, sekejap sorry tangan kiri. Okey, sekejap Alah, ni ada terbuka. Tapi boleh jahit kalau yang nak nak. Asalkan dia tak ada lubang. Tu jahitan je. Ni bagi adik tu. Ibu cek. Sekejap. Ibu cek seluar dulu. Lawa. Sebab printed dia. Sedap. Dia kalau tidur dalam bilik sedap. Aircon. Ya. Okey. Ni okey. Nak tengok yang bear tu Afia. Oh, ada baju blok. Ada baju blok. Baju blok. Dia nak pakai. Cuba ayah tengok, tunjuk dia Blippi. Cuba ayah tengok, tunjuk dia Blippi. Dia kenal tak? Dia kenal. Tak adalah yang hijau tu. Mana blouse? Blouse? Oh, blok tadi. Ni? Ni kosong. Tu blok. Dia dah pegang. RM5 apa? Tak tahu. 12. Tak adalah. Yang bear tu tak ada. Ambil 4 tahun. Dah ambil 4 ke 5 tahun. Yang bear tu kat mana? Tak ada. Tak ada. Dah habis. Sini. Bear ni kat mana? Ni dah habis lah. Tak ada. Sana Ni. Oh, ni kosong. Kosong pula juga. Ibu tak kisah. Asalkan ayah suka ni. Ni bear. Ayah. Dia tak ada warna coklat dia. Ni awak nak ke? Nak warna coklat. Oh, tu warna coklat. Ibu jual sekain dalam. Sedap. Tu warna coklat. Guys. Baby lawa warna apa ah? Warna ni lawa kan? Warna ni lawa. Warna merun. Anak selalu awak kata warna biru jeans. Biru macam ni. Boleh lah buat harga RM10 tu. Ya, okey je.
Ni macam baju Mana t-shirt. dapat nak dekat. Tak dapat lagi ni. Tak dapat. Hilton. Ya. Ya. 36 bulan 3 tahun 6 bulan 3 tahun. Betul. 3. Dek, Kena cari sendiri. Tu yang biru. Tengok blok tu. Blok tu ada saiz. Ada. Dia suka kan? dia suka. Dia bawa tadi. Saya bagi dia habis 10 kan. Ni paling besar 36 bulan. Nak try tapi macam kecil. Kalau bisa sejuk. Ni okey. Ni okey. 4 tahun ni. Ya, ni okey. Bagi kat adik. Dah. Ni yang lawa ni. Cuma ada warna ni je lah. Ni mana ni tak nak jadi. Tak nak. Anak tak kena sangat. Ni lawa lah. Tapi 36 bulan. Tapi boleh try kot. Sebab dia kecil je. Ha? Kalau sekejap pakai tak nak juga. Taklah. Tak semestinya. Cuba try. Kembang lawa. Itulah. Boleh kan adik tu bagi kan? Yang tadi Lego dah bagi dah? Dah. Kasih Kudin. Pegang jap sayang. Okey. Boleh ni, boleh. Boleh, ni 2 lapis. Ini mama. Ya. Jap. Boleh. Mana seluar dia? Adik pegang adik jap. Kudin pegang adik. Saya pegang. Pinggang adik mana? Warna merah. Ni warna pink adik. Merah jambu. Boleh? Ngam. Cantik. Awak suka tak? Ke? Ni dengan seluar jeans pun boleh. Ya. Dah Dah kan? Ada lagi ke? Tak ada dah kot yang minat. Ada, jom kita jalan dulu. Kenapa bagi kat Kudin? Dah. Belum. Tapi tu ada bunyi. Okey, terima kasih. Meh, akak pakaikan dia mask dulu. Kudin nak pakai apa? Tu ada kat tepi tau. Apa tu? Hand sanitizer. Okey. Sorry tangkil. Dah.